Assalamualaikum kawan-kawan. Pernah tak nampak sayur kobis bulat yang putih ni berwarna kuning? Biasanya terdapat dekat restoran mamak, kedai mamak ya, restoran makan, kedai mamak. Biasanya sayur kobis ni berwarna kekuningan dan terdapat biji sawi. Okey, biasanya diorang letak udang kering tau, sebagai perencah dia lah. Saya udang kering dah habis, saya ganti dengan ikan bilis. Okey, masak ni sedap. Saya suka. Jadi kita buatlah kan. Kita buat sendiri je. Kebetulan ada kobis bulat berwarna putih tu, kita tumis je. Tumis macam biasa. Kali ni saya letak ikan bilis sebab udang kering dah habis. Okey, biasa kalau kat kedai mamak dia orang letak udang kering ya. Kemudian sayur kobis tu dia berwarna kuning, kita letaklah sedikit kunyit. Kalau tak nampak kuning lagi, kita tambahlah lagi sedikit lagi serbuk kunyit. Okey, kemudian kita letak sedikit garam dan sedikit serbuk perasa. Seterusnya bolehlah kita tambah cili besar berwarna merah jikalau ada. Saya tak ada, saya letak cili akar je berwarna merah dan hijau. Kemudian kita letaklah sedikit air biar ada nampak ada kuah-kuah sedikit kan. Okey, dah kuah dia tu dah mendidih. Okey, sayur kita tu jangan terlampau lembik sangat. Nanti tak sedap. Biarlah kita makan tu terasa ada rangup-rangup sedikit kan. Okey, janji sayur tu masak lah. Kita tunggu sehingga kuah dia tu mendidih. Okey, kalau kawan-kawan tak suka tergigit biji sawi, jangan letak banyak, letak sedikit saja. Macam saya sudah biasa makan, saya suka je tergigit biji sawi tu. Okey. Kalau orang muda-muda, diorang tak berapa minat ada biji sawi. Okey, kobis ala-ala kedai mamak kita sudah siap dan bolehlah kita hidang. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.